Hello, good morning. Selamat kembali ke channel Honda guys. And sebelum kita mulakan dengan video kita hari ni, jangan lupa like, share, subscribe and maybe by the time korang tengok video ni, kita dah sambut hari raya. Okay, ini adalah Honda WRV, SUV paling kecil yang ada dalam family Honda. Untuk Southeast Asia punya market, kita dapat model yang ni. Kita nak buat 5 benda best dengan 5 benda tak best pasal Honda WRV ni. Benda yang best yang ada pada Honda WRV ni adalah dia punya engine. Engine ni engine yang familiar juga. Honda Sensing ni standard ada dalam Honda WRV. Dia punya reverse camera ni bukan kaleng-kaleng. Dan dekat bawah ni dia ada cladding. Nak masuk off-road? Boleh. Sangkut coil towing je kan. Adakah pengguna Honda WRV variant RS ni dia lebih fragile compared to orang yang guna variant SE atau V? Aku rasa sampai sini je video ni. Aku tak rasa korang boleh nampak aku sebab cahaya matahari dekat belakang.